Tolong kami, bantu kami, jangan turun harga padi. Racun mahal, baja mahal, upah mahal, semua mahal. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Kami tidak akan lupa pada orang yang berjasa. Sama-sama, tolong kami, bantu kami, jangan turun harga padi. Sekian, terima kasih. Jerit tangis para petani menggema dari hamparan sawah di Kedah, Perlis, hingga Kalantan. Musim panen, yang seharusnya menjadi momen penuh berkah kini, berubah menjadi masa yang mengiris hati. Harga padi, yang terus merosot sejak akhir tahun lalu, telah menjerumuskan ratusan petani ke dalam krisis ekonomi, yang nyaris tak tertanggulangi. Menurut data, dari Lembaga Pertumbuhan Peladang, LPP, harga jual padi seed ini, hanya berkisar Rp1.200 per ton. Sedangkan biaya produksi telah menembus Rp1.500 per ton. Ini berarti, bukannya mendapatkan untung, petani justru menanggung kerugian di setiap musim panen. Mereka bertaruh tenaga, waktu dan uang, namun hasilnya kian menyakitkan. Apa makna harga beras tempat satu murah tapi tak ada? Yang ada beras import yang mahal. Jumlah pembangunan industri padi. Jadi kerajaan telah berbelanja untuk tahun 2024 ini. Ini dah bulan November. Kita luluskan tahun lepas. Tapi berbilion ringgit telah kita keluarkan. Tapi soal keterjaminan makanan ini tak selesai. Di bawah akta tadi memang disebut 1 kilo beras putih tempatan tu RM2.60 murah atas kertas. Apa makna harga beras tempatan tu murah tapi tak ada? Yang ada beras import yang mahal. Takkan dalam 2 tahun Covid dah tak ada lagi, dah selesai dah Covid ini. Takkan tak boleh. Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah menggesa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mengambil langkah segera untuk menurunkan harga benih padi bagi musim pertama tahun 2025. Menurut pengerusinya Abdul Rashid Yub, penetapan harga yang lebih rendah itu perlu dilakukan selaras dengan harga belian padi semasa iaitu RM1.500 bagi satu tan dan bukannya pada harga RM1.800. Tambahnya, harga benih padi semasa iaitu pada harga RM58 satu beg 20 kg sangat membebankan para petani yang turut terkesan dengan peningkatan kos hidup dan kadar sewa jentera untuk tanaman padi pada masa ini. Misalkan dengan kadar yang relevansi dari segi harga belian padi RM1.500 akan lantai, kita akan sangat hanya bermula pada RM30 di pintu kilang. Kerana kita kena faham bermula pada harga pintu di kilang dan sampai kepada petani harganya tak sama macam di pintu kilang. Kerana ada kos-kos yang pasal ditanggung, artinya kos-kos logistik, melibatkan penghantaran benih dan sebagainya dan juga melibatkan kredit dan juga pemborong-pemborong yang telah mengedarkan benih-benih tersebut. Jadi selain itu, Abdul Rashid berkata pemakluman sudah dibuat kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu pada Februari dan berharap ia dapat diselesaikan sebelum bermulanya fasa pertama penanaman padi melibatkan kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA 16 April ini. Sementara itu, seorang lagi petani yang ditemui ya, mereka pun dah kemukakan hal tu kepada Kementerian Asas Tani Keterjaminan Makanan. Kementerian tu harap dapat ambil tindakan lah. Beras tempatan tak ada, semua beras import. Tapi beli beras, beli padi murah. Ini persoalan orang. Orang dah terbiasa beli beras import RM40 lebih untuk 10 kilo. Pasal apa padi masih harga RM1.200, RM1.300 kan.
Hari tu dia bisa beli sampai 1,800. Pasal apa boleh beli 1,800? Pasal nak jual sebagai beras import. Saya tak faham juga. Beras tempatan tak ada, beras import banyak. Tapi beras tanam di negeri ni, mana pergi beras tu? Lebih dia tanya MB buat apa? Bukan bidang kuasa saya. Bidang kuasa Kementerian Asas Tani dan Keterjaminan Makanan. Apa bagi kuasa tu kat saya? Punggah. Punggah. So memang ada kementerian yang ambil tindakan. Ya, saya harap Yang Berhormat Menteri berkaitan buat pertimbangan lah. Boleh sembang dengan Menteri Kewangan, boleh sembang dengan Menteri Ekonomi, sembang dengan PM untuk rundingkan perkara tu. Menteri yang ambil tindakan. Tak boleh. Input pertanian semua naik. Benih naik, racun naik, baja naik. Takkan padi tak naik? Bawah harga kos. Ya, bawah harga kos. Semua sedang ditentang. Modal kos. Saya Azman bin Ahmad. Tujuan kami buat demonstrasi hari ini adalah untuk luahkan rasa tak puas hati kami, rasa kecewa kami dengan harga lantai yang terlalu rendah dah turun ni, sampai betul-betul lantai lah 1.3. Kerana sebelum ni masalah kami lah, masalah pengilang beli padi ni tanpa kawalan nak kira. Dia boleh main ikut suka dia. Dia nak naik, dia nak turun ikut suka dia. Sebab dalam bulan Ogos tahun lepas 1,800. Lepas tu bulan November dan Disember 2024 turun 1.6. Dan hari ni dah tinggal 1.3. Memang betul-betul lantai dah dia tu. Jadi kami dah macam tak sanggup nak tanggung kos-kos nak buat bendang ni yang terlalu tinggi, dengan racunnya yang tinggi harga, dengan kereta yang tinggi. Sebab kami kalau dulu cuma 150 untuk sekali petak, kami petak 3 kali baru boleh tanam. 150 kali 3, tapi lah dah 200 kali 3. Musim padi pun sama, dulu 240, dah 350 serelung Penang. Jadi kos-kos tambahan ni memang kami terasa sangat. Tambah pula Kami Pak Tani ni untuk balik tugas. Nak harapkan BBK pun tengok saja. Menteri Baharul berkata, penurunan harga benih padi perlu disegerakan selain pemberian subsidi benih diteruskan kepada golongan tersebut. Jadi kita minta subsidi yang mana diberi kepada benih padi untuk kelang tu dikembalikan kepada petani untuk kadar yang tertentu lah. Dan kita meningkatkan subsidi benih tu dipulangkan kepada petani.